Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Damia, wartawan C4 Channel. Bersama juru kamera kami kini berada di Pesta Wow yang sedang berlangsung meriah di Pantai Irama, Bacok, Kelantan. Suasana di sini cukup meriah dengan penyertaan peserta dari seluruh negeri. Masing-masing membawa wow yang unik dan penuh warna-warni. Nantikan liputan penuh kami, termasuk temu buat eksklusif bersama perbuatan wow dan aksi wow-wow indah berterbangan di langit biru Pantai Irama. Teruskan bersama kami di C4 Channel TV PSS SK Cabang 4. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Nur Damia, wartawan C4 Channel TV PSS dari SK Cabang 4. Terima kasih kerana sudi meluang masa. Boleh tuan perkenalkan diri dan dari mana? Boleh. Okay, Assalamualaikum. Saya Sukibri Husin daripada Pahang, di mana saya mewakili Malaysia untuk persembahan layan-layan antarabangsa sempena Pesta Wow Kebangsaan dan Jemputan Antarabangsa. Tuan boleh ceritakan sedikit berkenaan Pesta Wow pada kali ini? Boleh. Okey, untuk makluman, Pesta Wow Kebangsaan ini adalah anjuran daripada Persatuan Pelayan Kelantan bersama Tourism Kelantan. Jadi ini kali pertama diadakan di Pantai Irama Bacok lah. Yang mana kita ada dua kategori, iaitu di peringkat kebangsaan, iaitu pertandingan wow tradisi, wow bulan, wow jala budi, wow kucing. Dan di peringkat antarabangsa kita ada persembahan daripada China, Indonesia, Thailand, US dan Indonesia dengan Singapura. Terima kasih tuan kerana sudi kongsikan cerita dekat kami. Okay, sama-sama. I love you to all. Bye-bye. Assalamualaikum tuan, maaf mengganggu. Saya nak tanya, apakah maksud wow sobek dan cara menghasilkannya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bermakna wow sobek ni daripada kertas putih kosong kita lukis contoh macam ini. Dibuat semua gambar, lepas tu ditebuk macam tadi dia tengok tadi macam kita tebuk macam ni. Lepas tu kita ditampal macam tu. Okey, untuk menghasilkan wow sobek. Itu je. Terima kasih tuan. Tuan, berapa lama masa yang diambil untuk menghasilkan wow sobek yang menarik ini? Perhatian anak-anak lah semua dan cikgu. Sekarang pun boleh tengok semua kita buat secara live untuk menghasilkan wow sobek. Dan ni wow sobek kemasan. Okey. Kita main masa sehari 3 hari saja. Okey. Kalau betul-betul saya sobek masa 2 minggu. Okey. Ini untuk 2 layer saja. Okey. Lepas tu untuk hari last contohnya hari ketiga tu kita dah lambung naikkan semua. Sekarang kita membuat wow kategori wow kucing ni wow kucing ni kita tahulah kucing tu beranak orang Melayu kan. Jadi kita main masa lebih kurang 3 hari untuk menghasilkan seekor wow sobek yang anak-anak semua tengoklah betul-betul semua menghasilkan wow sobek. Ini betul-betul kebangsaan lah. Dicampur golongan veteran, tua, muda, pelapis-pelapis bersekolah sekarang bersekolah. Tingkatan 3, tingkatan 4 sekarang dah siap pelapis. Benda ni bukan terhad pada lelaki saja, ya.
Kita mudah untuk sekolah perempuan pun ada, pihak sekolah selalu buat penganjuran benda ni. Sama je kualitinya. Ada sini buat sama. Cuma kita tak akan tunjuk cara-cara membuat. Bagi nak cepat, lambat. Itu saja. Terima kasih Tuan atas perkongsian cerita ini. Assalamualaikum Tuan. Sama-sama, insyaAllah ada masa kita jumpa lagi lah. Ada percaya lah semua. Okay. Bersama saya ialah salah seorang urusia yang terlibat dengan pengajuran Pesta WOW pada kali ini. Tuan, apakah objektif yang ingin dicapai dengan berlangsungnya Pesta WOW kali ini? Okey, untuk makluman semua, Pesta WOW ni, bila kita menyebut tentang WOW ni merupakan satu tradisi masyarakat Kelantan sebenarnya. Oleh itu, antara matlamat utama Pesta WOW ni adalah kami di pelancongan dengan nak memperkasakan kebudayaan Kelantan ini menerusi Pesta WOW inilah. Itu antara objektif utama. Itu, berapakah bilangan penyertaan peserta Pesta WOW pada kali ini? Okey, untuk maklumat, di Pesta WOW kali ini kita ada 6 negara luar. Antaranya adalah Amerika Syarikat, Ukraine, China, Indonesia, Thailand dan juga Ukraine. Dan juga kita juga ada peserta daripada 8 buah negeri. Antaranya adalah Johor, Perlis, Sarawak, Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur, Melaka, Kedah, Sabah dan Pahang. Anggaran lebih kurang dalam 100 orang mengikut berbagai kategori lah. Itu saja. Wow, ramainya peserta yang hadir. Tuan, apakah aktiviti utama yang diadakan sepanjang berlangsungnya Pesta WOW pada tahun ini? Okey, antara aktiviti utama adalah negara-negara yang datang dan negeri-negeri yang datang ni akan menaikkan WOW lah. Itu aktiviti utama. Kita ada dua section. Yang pertama section WOW di arena kebangsaan dan juga arena antarabangsa. Itu yang pertama. Lepas kita ada aktiviti WOW Sobek, ada jualan gerai dan jualan vendor-vendor gerai, dan juga yang paling menarik adalah aktiviti WOW yang akan dilayangkan pada waktu malam, iaitu WOW bercahaya. Dan saya rasa memang amat-amat menarik aktiviti-aktiviti di sini. Sungguh menarik aktiviti yang diadakan di sini. Saya teruja dapat bersama menyaksikan Pesta WOW ini. Terima kasih Tuan atas perkongsiannya. Assalamualaikum. Bye. Dari kami, wartawan C4 Channel, your future start from here. Bye.